Kementerian Pengangkutan akan melaksanakan beberapa penguatkuasaan dan pematuhan mandatori melibatkan kenderaan berat bagi memperkukuh dasar keselamatan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook berkata pihaknya akan menjalankan penguatkuasaan mandatori iaitu penghad kelajuan speed limiter pada kenderaan berat dan pemakaian tali pinggang keledar. Itu satu device yang dipasang dalam kenderaan untuk menghalang mereka daripada memecut lebih daripada had kelajuan. Tetapi cabaran yang kita hadapi ialah kebanyakan ini di-tempered. Okay? Walaupun ada speed limiter, mereka tempered. Mereka ubah untuk lulus pemeriksaan di Puspakom, mereka pasang. Selepas itu mereka tempered. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Cruise World Malaysia 2025 di Georgetown pada Selasa. Loke berkata pihaknya juga mencari langkah mengatasi isu kenderaan berat membuang penghad kelajuan itu supaya tindakan tegas dan undang-undang dapat diambil oleh pihak berkuasa selepas ia diwajibkan. Ketika ini, bas baharu yang dikeluarkan mulai 2020 dan seterusnya wajib mempunyai tali pinggang keledar untuk sebuah penumpang. Namun bas yang terlibat dalam kejadian di Jalan Raya Timur Barat JRTB dibina pada 2013 dan tiada tali pinggang keledar. Kementerian Pengangkutan juga akan meneliti kemungkinan memasang kamera video on board pada kenderaan berat bagi meningkatkan keselamatan walaupun ia belum diwajibkan. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook berkata Kementerian Pengangkutan akan membawa isu keselamatan dan langkah-langkah segera yang boleh diambil untuk menambah baik Jalan Raya Timur Barat JRTB dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu. Dari segi aspek keselamatan jalan raya, kita memandang serius dan kita perlu bekerjasama antara pelbagai kementerian. Dan perkara ini akan saya bangkitkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri esok pagi untuk kita melihat apakah langkah-langkah segera yang boleh diambil untuk menambah baik khususnya isu keselamatan di Lebuh Raya Timur Barat ini yang memang menjadi perhatian kita. Yang pertamanya bukan saja penghadang jalan dari segi keadaan jalan dan juga dari segi kekurangan lampu jalan pada waktu malam. Loke berkata beliau sendiri akan ke tapak Kemalangan pada Khamis bersama pihak berkaitan bagi menilai sendiri keadaan dan keperluan tindakan segera. Beliau juga berkata Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sedang menjalankan siasatan terperinci terhadap kejadian kemalangan tersebut.